Jadi kalau tanya benda ni, semua orang nak, semua anak-anak muda dan tak kira lah dia dah bekerja pun, semua mereka nak capai financial freedom dan time freedom. Semasa saya sekolah menengah, saya telah ada impian yang mana saya nak jadi jutawan, dan hari ini kita dah upgrade sikit, iaitu nak capai financial freedom dan time freedom di usia yang masih muda. Jadi kalau tanya benda ni, semua orang nak, semua anak-anak muda dan tak kira lah dia dah bekerja pun, semua mereka nak capai financial freedom dan time freedom. Dan tuan-puan, perkara ini saya telah pasang impian saya semasa saya sekolah menengah di tingkatan 2. Saya letakkan impian saya nak capai jadi jutawan ataupun financial freedom sebelum umur 25 tahun. Saya letak target dan saya sentiasa melihat saya punya impian tersebut. Saya tulis, saya semua tempat lah saya tulis, dekat buku, saya print dekat baju saya buat dream chart saya, yang mana pada sebelum umur 25 saya sudah financial freedom. Jadi perkara paling penting adalah kita kena ada impian, kita kena ada target yang besar. Saya nak tanyalah, sepanjang yang belajar dekat universiti, sepanjang belajar dekat universiti, adakah kita pernah belajar tentang bagaimana nak jadi orang kaya? Siapa pernah belajar? Ada tak? Ada tak dekat universiti diajar macam mana nak jadi jutawan? Ada? Ada? Ada ke tak? Tak ada. Jadi ilmu nak jadi kaya, ilmu nak jadi jutawan ini kita tak belajar dekat universiti. Di universiti hanyalah tempat untuk kita belajar macam mana nak menjadi pekerja yang bagus, pekerja yang baik, pekerja yang cemerlang. Tapi kalau nak kaya, tuan-tuan kena belajar di luar. Di mana dekat event-event tentang kewangan, tentang membina kekayaan dan sebagainya. Seperti mana adik-adik datang pada hari ini adalah tempat yang betul